السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب شيء. بسم الله رب العالمين. الحمد لله kita sambung bacaan kitab Al-Hakim dan Nabawi yang berapa tunjuk Nabawi bagi hati. Jadi kita masih bincang yang ke-12 Mariyahu Yuqina wa Ta'ala. Sambungan kita menani أما معرفة الحكم الذي سيحدث قطعا كالذي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيحدث فيسأل عنه بلا شك. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن مكث الدجال في الأرض وقال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. إنها سألوه فقالوا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال لا اقدروا له قدره. فلن ينكر النبي عليه سؤاله بل أجابه عليه. هو سؤال مهم مفيد وإن كان عن شيء لم يقع ولكنه طبعا سيقع. Jadi kaitannya berbicara kita kalau yang ketiga anda soal amma lam yaqa, persoalan tentang perkara yang berulang. Soal amma lam yaqa. Ini di sini dia bawa satu apa ni kebijakan. Dia kata ada pun mengetahui tentang hukum yang akan berlaku, yang pasti akan berlaku. Kalau diukur Nabi seumpama kalau yang diberitahu oleh Nabi SAW Nabi saya hafizu bahawa perkara itu akan berlaku. Faisal aku tidak syak. Maka kalau itu boleh ditanya, tidak syak lagi. Alamak, ketika mana Nabi beritahu, ketika mana Nabi beritahu para sahabat an-muksid dajjal fil ardh, tentang beradanya Dajjal atas muka bumi. Satu ketika Nabi cerita tentang peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman. Peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman ini banyaklah. Dia ada dipanggil tanda-tanda kiamat kecil dan tanda-tanda kiamat besar. Juga besar ada 10. Salah satunya khurujud dajjal. Dan misalkan hadis Nabi sebut yang keluar, yang pertama akan muncul di dalam ad-dukhan. Ad-dukhan ni kalau kita terjemah asap, wallahu a'lam. Kalau kita tengok di mana ulama diberitahu akan berlaku apa ni, macam wabak penyakit sesungguh
semua akan kena semua. Orang mukmin, orang kafir semua. Ada orang kafir akan meninggal disebabkan semua dukhon dari dukhon. Kemudian khurujud dajjal. Khurujud dajjal. Jadi Nabi sebut di sini kalau dia akan berlaku pada para sahabat radhiyallahu anhu. Faqala, lalu Nabi berkata, arba'una yawman. Dia dajjal akan berada di atas bumi itu selama 40 hari. Arba'una yawman. Yawmun kasanatin, cuma satu hari semasa dajjal berada dalam bumi itu seperti 100 seperti setahun. Kasanatin seperti setahun. Sehari itu seperti setahun. Dan setahun ini 360 hari. Kadang-kadang 5 hari. Wa yawmun kasyahri, dan satu hari itu seumpama sebulan. Alhamdulillah. Pada sehari itu 30 sebulan, satu hari itu seperti 30 hari. Wa yawmun kajum'atin, dan satu hari itu seumpama Jumaat. Pada 7 hari daripada Jumaat kepada Jumaat. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum, dan seluruh hari-harinya itu seumpama hari-hari kamu, mana seperti biasa. Sehari seperti setahun. Tapi kalau kita tengok orang buat kajian planet-planet Pluto mana ni, satu hari dia memang setahun pun. Sebab dia pusing. Matahari dia jauh, jarak dia jauh. Kalau kita tengok boleh google internet. Kita ni sehari 300, setahun 300 2 hari. Dia di sana sehari itu seperti setahun. Kita sehari 24 jam. Kita nak sehari 24 jam. Setahun 365 hari. Jadi apabila Nabi cerita begitu, maka indah sa'ali, di situlah para sahabat bertanya. Mereka bertanya Nabi SAW. Jadi bertanya amma lam yaqa, tentang perkara yang belum berlaku, yang berkaitan dengan ini dibenarkan. Faqalu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fazalika al-yawm alladhi kasanatin atakfina fi salat yawm. Wahai Rasulullah, di mana ada hari yang mana seperti setahun itu, ada cukup bagi kami sembahyang satu hari? Ditanya, nak sembahyang 10 hari kan? Sembahyang 10 hari kan? Nak sembahyang serupa. Biasa pula. Dia tanya Nabi SAW, supaya kita sembahyang sehari, 5 waktu. Tapi masa itu setahun. Nabi kata lah, tidak. Dulu lahu qadrah, Nabi suruh kira. Nabi suruh kira. Ini Nabi suruh kira, maknanya kalau kita boleh kira jam, ada jarak kira. Maknanya jadi banyak juga kena kira. Satu hari itu 24 jam. Pukul berapa subuh, pukul berapa subuh, pukul 2 lahu qadrah. Kena kira pada dia. Kena ada kira dia. Walau mungkin Nabi tidak mengingkarkan ada soalan mereka. Nabi tak mahu. Bila sahabat tanya begitu, Nabi tidak tanya. Bal ajabahum alaihi, bukan Nabi menjawabnya. Bahawa soal dan menghibur kerana ia satu soalan yang penting, mufidun, dan memberi faedah. Wa in kana an syai'in lam yaqbalahu, tentang perkara yang belum berlaku. Walakin awaqa'an, saya dan ini pasti akan berlaku. Ini satu
perkara yang kita yakin dan kepercayaan kita beriman akan munculnya Ad-Dajjal, seperti mana yang diceritakan oleh Nabi kita SAW. Bahkan sebelum munculnya Dajjal yang benar-benar ni, akan munculnya Dajjal yang kecil-kecil. Nabi sebut ini Dajjal besar. Dajjal ni bukan robot, memang orang, memang manusia yang mana diceritakan dia punya mata kanan dia itu buta dan terkeluar seperti Mozambik, Jolo, timbul Mamsukhul Ain. Kemudian di tengah-tengah ditulis kufur ataupun kafir. Tidak dapat dilihat kecuali orang yang beriman. Nabi kata la taqumu as-sa'ah hatta yakhruja 30 kazzaban dajjal kulluhum yakdzibu 'ala Allah wa rasulih. Hadis Abu Hurairah tahu tidak akan berlaku kiamat sehingga keluar 30 penipu bohong. Dajjal orang Dajjal kulluhum yaksibu 'ala Allah, semua tadi membohongi Allah dan Rasul. Nabi tak banyak amal. Ada salah satunya Musailamatul Kazzab, sudah lahir di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita sebagai beriman senantiasa membuat persiapan untuk menghadapi fitnah akhir zaman. Habis dari itu berkaitan dengan as-su'al amma lam yakun. Kemudian yang keempat, larangan yang keempat dalam hadis ini wa idha'atul mali. Wa idha'atul mali maksudnya mensia-siakan harta benda ataupun membazirkan harta benda. وذلك لأن المال قوام الحياة الدنيا. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وهو نعمة من النعم ووسيلة لدخول الجنة إذا أحسن الإنسان استعماله. ولذلك جاء الفقراء يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدانه هذه النعمة، فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم. وذلك demikian itu kerana al-mal, harta benda tadi, kiwamul hayat dunia, asas kehidupan dunia, merupakan asas kehidupan dunia. Allah Ta'ala firman Allah Ta'ala wala tu'tus sufaha, dan janganlah kamu berikan, yakni serahkan kepada orang yang as-sufaha, benar sempurna akalnya, ataupun dengan terjemahan orang yang bodoh. Sufaha amwalakum, akan harta kamu, yakni harta mereka yang ada dalam jalan kamu, allati ja'alallahu lakum qiyama, yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas pembangunan kehidupan kamu. Qiyamah tadi sama dengan qiwam, asas kehidupan, harta yang sangat perluan. Wa huwa ni'matun minat ni'am, dan ia adalah salah satu nikmat daripada nikmat-nikmat yang banyak. Wa wasilatun lidukhulil jannah, dan ia juga merupakan wasilah untuk memasuki syurga. Idza ahsana al-insan istimalah, apabila manusia mengelukkan penggunaannya, elok penggunaan tadi boleh masuk syurga. Walidzalika, oleh demikian, jaa al-fuqara, telah datang orang fakir pada zaman Nabi SAW, yashkuna, telah mengadu, mereka mengadu ila Rasulullah, kepada Rasulullah SAW, fuqdana wa azina, bahawa mereka
mereka kehilangan nikmat. Ada sekumpulan sahabat Nabi yang fakir, yang miskin, di kalangan muhajirin, di mana di kalangan sahabatnya ada kaya-kaya, tapi di kalangan mereka ada yang miskin, ada yang susah. Maka mereka bagi bertemu dengan Nabi SAW, mengadu kepada Nabi. Mereka tidak ada harta. Baqawan lalu mereka berkata kepada Nabi, Zahaba ahli dusur, dia kata orang-orang kaya ini telah pergi, orang yang ada harta yang banyak telah pergi, dan ini meninggalkan mereka bertemu dengan Allah SWT di darajat dengan pangkat menangi dan nikmat yang berkekalan al-muqim. Dia cerita bahawa di kalangan para sahabat orang yang fakir ni, dia rasa macam apa ni, tidak ada kelebihan pada diri dia berbanding dengan sahabat-sahabat. Ada piti, ada harta. Dia pergi jumpa dengan Nabi. Kita kata dia ribtah lah, bukan deki ribtah. Dia rasa cemburu dia. Ada satu riwayat disebut inna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlud dusuri bil darajatil ula wan na'imul muqim faqala wa ma zaka qalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa yu'tiquna wa la nu'tiq. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afala u'allimukum shay'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala tusabbihun wa tukabbirun wa tahmadun dubra kulli salatin salasan wa salasina marrah. Nak cerita dia kata bahawa telah mari orang fakir muhajirin ini berjumpa dengan Nabi SAW, mengadu kepada Nabi. Dia kata orang kaya di kalangan ahli Madinah, para sahabat semua itu pergi, mana meninggalkan mereka bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan mereka itu berada dalam derajat yang tinggi dan nikmat yang berkekalan abadi masuk syurga Allah Ta'ala. Sedangkan dia kata mereka itu semayang subuh kami semayang, puasa subuh kami puasa. Nah, cuma lebih mereka tu maknanya mereka boleh membelanjakan harta benda mereka di jalan Allah Ta'ala, dengan fisabilillah dengan harta benda mereka. Dia kata wa yu'tiqun wa la nu'tiq, mereka itu boleh membebaskan hamba-hamba kami tak boleh sebab tak ada harta. Kami tak boleh nak guna harta yang banyak untuk menambahkan apa namanya pahala. Wa yatasaddaqun wa la natasaddaq, mereka itu bersedekah, kami tak boleh bersedekah. Gitu. Mana dia nak cari kelebihan daripada segi mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala, berlumba-lumba untuk mendapat pahala. Jadi dia mengadu kepada Nabi, nak buat agama. Nabi ajar dia, Nabi kata tusabbihun, pakai bertasbih, kata subhanallah, wa tukabbirun, dan kamu bertakbir Allah Akbar, wa tahmadun, dan kamu kata alhamdulillah dubura kulli salat, setiap kali lepas sembahyang. Nabi ajar gitu. Manakala pun nak jadi seorang kaya tadi, boleh pahala banyak, lepas sembahyang tu berzikir, sebut subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali. Ini diajar oleh Nabi kita SAW untuk mengebuk pahala supaya kita dapat derajat seperti mana yang diperoleh oleh golongan-golongan yang ada kedudukan dalam masyarakat, ada harta, boleh bersedekah dan sebagainya. Di situ kita boleh kita bahawa tasbih itu juga sedekah, takbir itu juga sedekah, tahmid juga sedekah. Maka orang yang tak ada binti duduk sebentar lepas maya dia dah tasbih. Ini binti pun tak ada, tasbih pun mana, takbir pun mana, tahmid pun mana. Lepas misalnya dekat di kampung pun jangan kelip. Orang kaya tak apa dah, dia tak buat wangi, bangun akak
pun balik sebab dia tunggu kopi dia BT mana 300 sekali pun dia kaya kan, sedekah. Kita orang tadi sedekah, orang miskin kan, kita berlomba bertasbih, berzikir. Situ insya-Allah kita akan jadi kaya. Kaya dengan apa? Kaya dengan pahala. Bukan kaya dengan harta, kaya dengan pahala. Para sahabat ni dia berlomba cari pahala. Kita ni berebut cari BT. Siapa menggocok saya berebut pahala. Sahabat dia tanya Nabi nak tambah pahala. Kita lagi cari projek dia kita lagi pahala dengan Nabi SAW. Itu biasa kita. Nabi tahu jauhnya iman kita dengan para sahabat Allah. Dan mereka pun hari dia panjang. Kita beres pun dia lepas maya pakai tasbih. Tasbih bertakbir. Alhamdulillah tidak kata marah ke Nabi pun. Ni orang minta ke lain, ke lain. Marah ke Nabi. Orang minta ke lain, dia orang suruh tasbih, suruh takbir, suruh tahmid. Tapi buat dia tak, apabila Nabi ajar gitu, dia amal. Sebab dia nak merebut, nak jadi kaya dari akhirat nanti. Itu cerita dia. Walizalika fahuwa ahadul asya'il arba'ah. Orang yang demikian, dia adalah salah satu dari 4 perkara allati la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala anha. Dia kata perkara 4 perkara yang mana tidak berganjak 2 tapak kaki hamba pada hari kiamat sehingga ditanya tentangnya. Termasuk al-mal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala 'an umrihi fima afnah wa 'an ilmihi fima fa'al wa 'an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa wa 'an jismihi fima ablah. Sabda Rasulullah SAW, tidak berganjak 2 tapak kaki seseorang hamba. Qadama 'abdin, 2 tapak kaki. Qadamu 1 tapak kaki. Qadama 2. Dia mudhaf, dia buat mahzuf nun. Rasanya qadamani. Jadi nama sikit lah. Dia buat nun sebab dia mudhaf ilah. Jadi qadama 'abdin. Rasanya qadamani. Dan kalau banyak mahzufah. Banyak mahzufah. Qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yashhad anha, sehingga ditanya tentang hatta yus'al an umrihi fima, sehingga ditanya tentang umurnya pada apa ia habiskan. Kita akan ditanya tentang umur muda kita. Ketika setiap detik umur ni masa, apakah yang kita lakukan setiap hari, setiap masa kita habiskan untuk apa? Untuk berabdi kepada Allah Ta'ala, atau untuk apa? Atau untuk mengabdikan diri kepada selain Allah Ta'ala. Wa an ilmihi fima fa'al, dan tentang ilmunya pada apa dia buat, dia amalkan. Dia buat kamu. Kalau dia cari ilmu, dia tahu ilmu tadi, dia amalkan ataupun dia tidak amalkan. Sekadar tahu sahaja, atau sebaliknya dia beramal atau tidak dengan apa yang dia pelajari tadi. Kalau dia sudah tahu banyak, dia beritahu kau sampai atau tidak. Wa ya'mal ketika orang lain. Wa an malihi min aina iktasabahu. Kita tentang hartanya, daripada mana dia perolehi, boleh mana, sumber apa, sumber halal ke sumber haram. Akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Tak lupa saya tanya satu-satu. Kalau warga dunia dia lupa, disebabkan orang tak tahu, di akhirat tidak lupa. Ada kita di kalangan kita ni, dia wasir harta, dia kata tak apa selagi tak tahu. Selagi orang tak tahu, selagi manusia tak tahu, selagi polis tak tahu, tak boleh gitu. Kita ada Allah Ta'ala, kita orang beriman, orang yang bertakwa, kita cakap gitu. Tidak ada lepas. Kita akan
kita dikira oleh Allah SWT. Dia main tipu semacam ya. Mana pinjam kereta, beli kereta tebutan tu, dia tak bayar. Pada kali balik terus dia buku, ada belakang buku. Takut main bagi tarik dah. Orang tanya tak apa lagi, main tak tahu. Dia tak tahu, Allah tahu. Tak lepas biasa. Allah tahu. Kita bertakwa tetap kena bertakwa, kena tahu bahawa benda itu akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Wa fima anfaqa, dan pada apa dia belanjakan. Lepas dia punya harta dia semua yang halal tadi, dia wakaf pula harta benda tadi. Wa an jismihi fima abla, dan tentang tubuh badan dia pada apa yang dia gunakan. Kekuatan tubuh badan dia, akal fikiran dia, dia berfikir untuk apa? Untuk Islam ke, untuk tidak Islam, tubuh badan dia. Ini orang yang guna akal fikiran untuk konten Islam. Contohnya untuk lawan Islam, belajar tinggi-tinggi untuk lawan Islam, ataupun untuk meninggikan Islam. Gitu. Wa idha'atul mal laha aswaqun katsirah jiddan la takad tuhsa minha, dan mensia-siakan harta itu mempunyai banyak bentuk, banyak sangat, tidak terhitung. Di antaranya yang pertama, infaqu fil haram, berbelanja pada perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Al-israf fil infaq fil mubah, boros dalam membelanjakan pada perkara yang diharuskan. Jim, i'ta'uhu lis-sufha yatasarrafuna bihi, memberi pada bukan ahli untuk menguruskan harta tersebut ataupun orang yang bodoh. Wa yunfiqunahu 'ala ghairi hudan wala 'ilmi, dan mereka membelanjakan tanpa petunjuk dan juga tanpa ilmu. Dan dari waktu fi aidi ghairi umana, meletakkannya di tangan orang yang bukan, yang tidak amanah, yang tidak jujur. Jadi kalau uraian berkaitan dengan idha'atul mal, mensia-siakan harta benda yang dilarangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maknanya di sini apabila kita dapat guna harta, kalau harta kita ada harta di jalan Allah ataupun pada perkara yang baik, menderma, bersedekah, mengeluarkan zakat, memberi nafkah kepada ahli keluarga dan sebagainya, maka ia akan jadi pahala di sisi Allah Ta'ala. Nanti kita akan jadi kaya di akhirat nanti. Sebaliknya jika kita mensia-siakan harta tadi seperti yang kita sebut tadi, maka ia akan jadi bentuk dosa pula di sisi Allah Ta'ala di akhirat nanti. InsyaAllah kita sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la mudilla wa la mahrum ya rabbal alamin. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.